Assalamualaikum. Kalau sebelum ni aku dah try mi kari opah dan aku boleh bagi rating 8/10 dan aku suka dengan rasa dia. Jadi pada kali ni aku nak cuba juga iaitu produk daripada opah ni yang lain iaitu mi Bandung Opah. Kebetulan sememangnya aku memang peminat mi Bandung. So antara mi Bandung yang aku suka adalah daripada mi Bandung yang dari Johor lah kan. Sebab aku daripada orang Johor. Ya, aku belum pernah makan lagi mi Bandung segera yang macam ni. So jom kita try rasa sama ada yang ni memberikan rasa yang sedap seperti mi kari opah sebelum ni ya. Jom kita buka tengok. Okay, packaging kotak dia macam ni ya. So depan belakang pun lebih kurang sama. So dalamnya kita ambil keluar. Okey, so kita ada, aku rasa ni mi tarik kot kan, mi tarik. Kemudian kita ada perencah dia, ada dua lagi perencah dia. Okey, so kita ambil keluar. So aku rasa ni perencah ni perencah mi Bandung lah, tapi dia tak tulis apa-apa kat sini. So aku rasa ni perencah mi Bandung. Dan satu lagi ni dia tulis bawang goreng kruk-kruk opah. Oh betul lah, dekat kotak dia ada tulis mi Bandung opah dengan bawang goreng kruk-kruk. Okay, so dalam kotak mi Bandung opah ni dia ada tiga lah. Iaitu ada, aku rasa ni mi tarik, betul bawang goreng dan aku rasa ni perencah mi Bandung. Dan cara penyediaan dia mudah sahaja iaitu rebus rebus dengan 400 ml air sehingga mendidih. Kemudian masukkan mi tarik betul lah. So mi tarik tadi yang kita dapat ni adalah daripada mi tarik lah. Dan bahan masakan dan pes perencah. Itu masak selama 8 minit, sedia untuk dihidang. Basically maksudnya dia sekarang ni kau rebus air dulu kan, kemudian masukkan mi tarik ni, kemudian masuk perencah pes mi Bandung tadi dan biarkan selama 8 minit dan siap. Macam tu je. Jom kita cuba. Okey guys, setelah air mendidih di dalam kuali, kemudian kita boleh masukkan mi tarik arwah food ni macam ni. Okey, masukkan je. Kemudian kita masukkan perencah mi Bandung ke dalam kuali. Masukkan je. Okey. Terus ada bau lah. Ada bau mi Bandung. Lepas tu kita kacau-kacau lah. So kita kacau-kacau. Bagi aku kita kecilkan je api. Kemudian kita biarkan 5 hingga 8 minit sehingga mi tarik kita ni lembut. Kemudian bolehlah untuk diangkat untuk dihidang. Okay? Nak lagi sedap korang boleh tambah telur, sotong, udang, ayam, daging atau pulang. Cuma dia untuk aku yang pertama kali rasa mi Bandung opah ni, so aku nak rasa yang original je dulu, yang biasa je dulu. Okay? Okey, mi Bandung kita nampaknya sudah lembut. So jom kita angkat untuk dihidang. Okey, bawang goreng ni tadi kita taburlah kat atas ni. Tapi terpulang lah kalau korang nak ke tak nak ke terpulang. Tadi macam aku nak rasa semua, so aku taburkan untuk rasa yang original dia macam mana. Okey, jom kita rasa. Okey, dah siap untuk dihidang mi Bandung opah kita. Jom kita rasa. So kuah dia memang nampak pekat . So kalau korang nak pekat, korang boleh kurangkan penggunaan air lah tadi. So aku nak try rasa dulu. Rasa dia yang macam mana. Sebab aku peminat mi Bandung, jadi aku tahulah aku suka rasa yang macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali rasa dia agak pedas sikit. Bagi orang yang tak tahan pedas mungkin rasa pedas, tapi bagi aku yang tak tahan pedas, dia rasa pedas dia taklah terlalu pedas, boleh makan. Sebab dia tak ada tambahan cili apa semua, jadi dia memang rasa pedas yang siap-siap dalam serbuk serbuk mi Bandung tu tadi lah. Rasa dia sedap. Cuma kalau untuk orang yang suka kuah lebih pekat, kita gunakan penggunaan air yang kurang lah ketika merebus mi tarik tu tadi. Itu je. So daripada rasa apa semua, aku boleh bagi berapa skor markah? Aku boleh bagi 7/5 daripada 10. Okay? So kalau korang berminat dan dapatkan mi Bandung opah yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay? Bye.